soda punya coffee ataupun kita boleh panggil dia espresso tonic. So kat sini kita ada soda maker. So soda maker ni is something yang untuk kafe-kafe diorang boleh guna dan lebih jimat sikit berbanding diorang pakai macam sparkling water. So ni lah sparkling water lah. And then dia lebih jimat sebab kita boleh buat dia punya gas ni boleh buat maybe dalam 100 cup lebih kurang. So kalau macam ni dia memang soda maker, kita dah buat kita punya soda water, sparkling water dalam ni lah. So ni memang kosong, tak ada gula, tak ada apa. So kita boleh buat kita punya espresso tonic. Jom aku tunjukkan dekat korang cara-cara buat espresso tonic. Okay, untuk kali ni aku tak nak dia punya coffee tu terlalu banyak dan overpower sangat. Rasa coffee dengan soda tu aku akan extract 18 gram kepada 30 gram sahaja. Kita boleh masukkan ais dulu ke dalam kita punya cawan, dan boleh letakkan soda. So soda ni pada room temperature. Mungkin kalau nak lebih mudah, korang dah letakkan soda ni dalam dia punya botol ni, boleh simpan dalam peti ais untuk dapatkan soda yang sejuk. Okay, just satu sudu, kacau dia betul-betul, bagi dia punya gula tadi cair sebati. Okay, now kita boleh campurkan. So this is espresso tonic.